Seterusnya, kita akan masuk ke bahagian 3, pengeluaran dokumen e-invoice. Dalam portal My Invoice, terdapat 8 jenis e-invoice yang boleh dikeluarkan dan terbahagi kepada 2 kategori. Pertama, kategori biasa yang mana dokumen ini dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Antara jenis e-invoice yang terlibat adalah invoice, nota kredit, nota debit dan nota bayaran balik. Bagi kategori ini, maklumat penjual perlu diisi dahulu dan penggunaan nombor rujukan e-invoice asal perlu dirujuk bagi pengeluaran nota kredit, nota debit dan nota bayaran balik. Manakala bagi kategori bil kendiri, dokumen ini dikeluarkan oleh pembeli dalam keadaan tertentu. Antara jenis e-invoice bil kendiri adalah e-invoice bil kendiri, nota kredit bil kendiri, nota debit bil kendiri dan nota bayaran balik bil kendiri. Bagi kategori ini pula, medan pembeli perlu diisi dahulu dan nombor rujukan e-invoice asal akan dirujuk bagi membolehkan sistem mengenal pasti dokumen bil kendiri dengan dokumen e-invoice bil kendiri asal. Seterusnya, kita ke pengeluaran e-invoice berkelompok iaitu antara fungsi penting dalam portal My Invoice bagi memudahkan pelaporan bagi transaksi tertentu. Di sebelah kiri paparan ini, kita dapat lihat situasi di mana e-invoice berkelompok boleh dikeluarkan. Pengguna perlu memilih kod pengelasan 004 bagi transaksi e-invoice secara disatukan. Ini adalah halaman utama portal My Invoice. Di bahagian ini, pengguna dapat melihat maklumat ringkas mengenai fungsi portal termasuk kemudahan untuk mengeluarkan e-invoice, memantau transaksi serta mengakses pelbagai modul yang disediakan seperti dokumen baharu, pengurusan profil, pengesahan dokumen sehinggalah ketetapan pengguna. Untuk memulakan proses pengeluaran e-invoice, pengguna perlu ke menu sebelah kiri portal My Invoice. Di sini, klik pada dokumen baharu untuk memulakan dokumen e-invoice yang baharu. Menu ini merupakan langkah pertama sebelum pengguna mengisi maklumat penjual, pembeli dan butiran transaksi. Seterusnya, pengguna perlu memilih jenis dokumen yang ingin dikeluarkan. Klik pada ikon anak panah di ruangan jenis dokumen. Anda akan melihat senarai pilihan seperti invoice, nota kredit, nota debit dan sebagainya. Pilih jenis dokumen yang bersesuaian dengan transaksi anda. Daripada senarai jenis dokumen yang dipaparkan, pilih invoice sebagai dokumen yang ingin dikeluarkan. Pilihan ini akan membawa anda ke langkah seterusnya untuk melengkapkan butiran invoice. Seterusnya, anda akan melihat bahawa dokumen versi 1.1 telah ditetapkan sebagai pilihan asal secara automatik. Selepas memastikan jenis dokumen dan versi adalah betul, klik butang Mula untuk meneruskan proses pengeluaran invoice. Berikut adalah halaman maklumat asas yang perlu diisi dan disemak sebelum ke peringkat seterusnya. Pada halaman maklumat asas, sistem akan memaparkan ruang untuk nombor e-invoice dan tarikh serta masa dikeluarkan. Nombor e-invoice dijana secara automatik atau boleh diubah mengikut format yang dikehendaki. Tarikh dan masa juga ditetapkan secara automatik oleh sistem pada waktu pengeluaran e-invoice dibuat. Setelah semua maklumat disemak, anda boleh meneruskan ke langkah seterusnya. Sekiranya pengguna ingin menukar atau mengubah suai sebarang maklumat pada bahagian nombor e-invoice mengikut format organisasi anda atau tarikh dan masa dikeluarkan, anda boleh berbuat demikian dengan menekan butang pindah. Setelah semua maklumat disemak, anda boleh meneruskan ke langkah seterusnya. Seterusnya, kita berada di halaman penjual dan pembeli. Di sebelah kiri ialah maklumat penjual yang akan dipaparkan secara automatik berdasarkan profil berdaftar dalam portal My Invoice. Pengguna hanya perlu menyemak dan memastikan semua maklumat adalah tepat. Di sebelah kanan pula ialah maklumat pembeli yang perlu diisi mengikut transaksi, termasuk jenis ID, nombor pengenalan cukai atau pasport, nama pembeli dan alamat. Pastikan semua ruang diisi dengan betul sebelum meneruskan ke langkah seterusnya. Pada halaman penjual dan pembeli, anda akan melihat bahawa semua maklumat penjual telah diisi secara automatik berdasarkan profil yang berdaftar dalam portal My Invoice. Maklumat ini tidak boleh diubah suai dan hanya medan pembeli sahaja yang perlu dilengkapkan oleh pengguna. Bagi memilih kod MSIC, klik pada ikon anak panah di ruangan MSIC. Senarai kod MSIC akan dipaparkan dan anda boleh memilih kod yang bersesuaian mengikut aktiviti perniagaan anda.
Seterusnya, masukkan keterangan aktiviti perniagaan pada ruangan yang disediakan. Maklumat ini membantu menjelaskan lagi jenis operasi atau perkhidmatan yang ditawarkan. Di bahagian kanan paparan skrin, anda perlu memasukkan maklumat pembeli. Isi maklumat seperti jenis ID, nombor pengenalan, nama pembeli dan nombor pengenalan cukai bagi mengenal pasti maklumat pembeli. Klik butang sahkan untuk mengesahkan maklumat tersebut. Langkah ini penting bagi memastikan data pembeli adalah tepat sebelum meneruskan proses pengeluaran e-invoice. Pastikan semua medan butiran pembeli yang bertanda wajib diisi dengan lengkap. Ini termasuk nama, nombor pengenalan dan alamat sebelum meneruskan proses pengeluaran e-invoice. Setelah semua maklumat penjual dan pembeli dilengkapkan, klik butang teruskan untuk ke halaman seterusnya. Pengeluaran e-invoice juga boleh dibuat dalam mata wang selain RM. Klik anak panah di bahagian mata wang untuk memilih senarai mata wang yang diperlukan. Kemudian, pilih jenis mata wang yang ingin digunakan bagi transaksi ini. Senarai yang dipaparkan terdiri daripada pelbagai mata wang antarabangsa. Medan kadar pertukaran wajib diisi jika memilih mata wang selain daripada ringgit Malaysia. Untuk menambah maklumat item dalam invoice, klik butang tambah baris. Baris ini membolehkan anda memasukkan butiran produk atau perkhidmatan yang ingin di-charge di dalam invoice. Di halaman butiran baris, anda perlu melengkapkan maklumat bagi setiap item yang ingin dimasukkan dalam e-invoice. Anda perlu mengisi kod pengelasan item, keterangan produk atau perkhidmatan, kuantiti, harga seunit serta jumlah amaun jualan. Jika terdapat diskaun atau caj tambahan, maklumat tersebut juga perlu dimasukkan. Untuk memilih kategori produk atau perkhidmatan, klik pada ruangan kod pengelasan. Senarai kod pengelasan akan dipaparkan. Pilih kod yang paling tepat di ruangan yang disediakan. Pemilihan kod yang tepat akan membantu memastikan transaksi direkodkan dengan tepat selaras dengan objektif pelaksanaan e-invoice. Seterusnya, untuk mengisi bahagian kuantiti dan unit ukuran, klik pada anak panah di ruangan yang disediakan. Kemudian, senarai pilihan akan dipaparkan. Anda perlu memilih unit ukuran yang paling bersesuaian dengan produk atau perkhidmatan yang telah anda masukkan dalam medan produk atau perkhidmatan. Seterusnya, masukkan kuantiti produk serta harga per unit pada medan yang disediakan. Nilai jumlah akan dijana secara automatik berdasarkan kuantiti dan harga yang anda tetapkan. Pada bahagian ini, pengguna perlu mengisi butiran berkaitan pengecualian cukai jika berkaitan. Masukkan jumlah yang dikecualikan daripada cukai, jumlah cukai yang dikecualikan, serta alasan pengecualian pada ruangan yang disediakan. Pastikan semua maklumat diisi dengan tepat sebelum ke langkah seterusnya. Jika anda perlu menambah kategori cukai yang berkaitan dengan baris item tersebut, klik butang tambah jenis cukai. Tindakan ini akan membuka medan tambahan untuk anda memilih dan memasukkan maklumat cukai yang diperlukan. Daripada senarai yang dipaparkan, pilih jenis cukai yang berkaitan dengan transaksi semasa. Pastikan pilihan dibuat dengan betul agar maklumat cukai direkodkan dengan tepat. Pada langkah ini, masukkan bilangan unit dan kadar cukai yang dikenakan bagi setiap unit. Sistem akan mengira jumlah cukai berdasarkan kadar yang dimasukkan. Setelah semua maklumat cukai dilengkapkan, klik butang tambah pada baris item untuk menyimpan maklumat tersebut ke dalam senarai. Sekiranya anda ingin menambah baris item seterusnya, klik butang tambah dan baru. Setelah proses ini selesai, item yang berjaya ditambah di dalam dokumen e-invoice akan dipaparkan. Pengguna boleh menukar paparan dokumen sama ada dalam paparan ringkas atau paparan penuh dengan membuat pilihan di bahagian yang disediakan di atas. Dalam paparan penuh ini, sistem akan memaparkan semua medan data yang terlibat bagi setiap baris item, termasuk butiran harga, cukai dan maklumat tambahan untuk semakan yang lebih terperinci. Setelah semua maklumat dan butiran item disemak dengan lengkap, klik butang teruskan untuk ke halaman seterusnya dalam proses pengeluaran e-invoice. Seterusnya, pengguna akan dibawa ke halaman maklumat tambahan. Di halaman ini, pengguna perlu melengkapkan maklumat berkaitan penghantaran sekiranya berkaitan.
Bagi transaksi yang melibatkan bayaran pendahuluan, maklumat berkaitan bayaran seperti kaedah pembayaran, amaun, tarikh bayaran dan nombor rujukan bayaran perlu diisi dengan lengkap. Sekiranya maklumat ini tidak berkaitan dengan transaksi semasa, medan yang tidak wajib diisi boleh dibiarkan kosong. Di halaman ini, pengguna akan mengisi maklumat penghantaran sekiranya transaksi melibatkan penghantaran barangan. Antara maklumat yang perlu diisi adalah nama penerima penghantaran dan alamat lengkap penerima. Sekiranya diperlukan, pengguna juga boleh mengisi jenis pengenalan serta nombor pendaftaran, nombor pengenalan atau pasport penerima penghantaran. Medan tim penerima penghantaran pula adalah pilihan dan boleh diisi sekiranya berkaitan. Setelah semua maklumat penghantaran diisi dengan lengkap dan tepat, pengguna perlu klik butang "Sahkan" untuk mengesahkan maklumat yang telah dimasukkan. Seterusnya, pengguna boleh mengisi maklumat import dan ekspor sekiranya transaksi melibatkan aktiviti import atau ekspor barangan dan perkhidmatan. Di bahagian ini, pengguna perlu memasukkan nombor rujukan borang custom yang berkaitan atau maklumat-maklumat lain yang diperlukan sekiranya berkenaan. Pengguna juga boleh mengisi maklumat perjanjian perdagangan bebas sekiranya transaksi berkenaan tertakluk kepada perjanjian tersebut. Sekiranya terdapat maklumat tambahan berkaitan import atau ekspor, pengguna boleh mengisi keterangan butiran charge lain pada ruang yang disediakan. Setelah semua maklumat import dan ekspor diisi dengan lengkap atau tidak diisi kerana tidak berkenaan, pengguna boleh klik butang "Teruskan" di bahagian bawah skrin untuk ke halaman seterusnya. Seterusnya, pengguna akan dibawa ke halaman rumusan. Di halaman ini, semua maklumat e-invoice yang telah dimasukkan sebelum ini akan dipaparkan secara ringkasan, termasuk maklumat penjual, pembeli, butiran item, cukai serta jumlah keseluruhan. Semak maklumat yang telah dimasukkan. Sekiranya terdapat sebarang pindaan, pengguna boleh klik butang "Kembali" untuk membuat pembetulan. Ini adalah paparan penuh baris item bagi maklumat e-invoice yang telah diisi. Maklumat yang dipaparkan merangkumi butiran produk atau perkhidmatan, kuantiti, harga seunit, jumlah sebelum cukai, amaun cukai serta jumlah keseluruhan termasuk cukai. Paparan ini membolehkan pengguna menyemak pengiraan amaun dan cukai bagi setiap item sebelum e-invoice dijana. Seterusnya, pengguna akan dibawa ke bahagian maklumat tambahan. Di sini, pengguna boleh menyemak maklumat tambahan berkaitan kekerapan pengeluaran, kaedah pembayaran serta maklumat pembayaran pendahuluan sekiranya ia berkaitan dan ada dimasukkan dalam halaman terdahulu sebelum ini. Paparan ini merupakan paparan bagi maklumat penghantaran dan import-ekspor. Di bahagian maklumat penghantaran, pengguna boleh membuat semakan maklumat penerima penghantaran seperti nama penerima, alamat serta nombor pendaftaran yang berkaitan. Bagi transaksi yang melibatkan import dan ekspor, pengguna boleh membuat semakan maklumat yang berkaitan seperti nombor rujukan custom, Incoterms dan maklumat permit atau lesen yang berkaitan. Setelah semua maklumat berkaitan e-invoice disemak dan data yang dimasukkan adalah tepat serta lengkap, klik butang "Hantar dokumen" untuk menghantar e-invoice. Setelah butang hantar ditekan, skrin pengesahan dan tanda tangan digital akan dipaparkan. Pada paparan ini, pengguna perlu memilih jenis pengenalan dan mengisi nombor pengenalan serta kata laluan yang sah. Klik pada anak panah untuk memilih jenis pengenalan yang berkaitan seperti nombor kad pengenalan atau nombor pengenalan lain yang dibenarkan. Seterusnya, masukkan nombor pengenalan berdasarkan jenis pengenalan yang telah dipilih. Kemudian, masukkan kata laluan bagi tujuan pengesahan. Pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul dan sah sebelum meneruskan proses tanda tangan dokumen. Seterusnya, klik pada kotak pernyataan untuk mengesahkan bahawa semua maklumat yang dimasukkan adalah lengkap, tepat dan benar. Pengesahan ini diperlukan sebelum dokumen boleh dihantar. Sekiranya semua maklumat tepat, pengguna boleh klik "Hantar" untuk melengkapkan tanda tangan bagi pengesahan. Setelah e-invoice diterima dan disahkan oleh sistem My Invoice, nombor ID unik akan dipaparkan dan boleh digunakan untuk semakan serta rujukan pada masa akan datang. Klik "Selesai" untuk menamatkan proses pengeluaran dokumen. Setelah e-invoice berjaya dihantar, notifikasi penerimaan dokumen akan dihantar secara automatik melalui email kepada pembeli.
Email ini mengandungi maklumat rujukan penting seperti nombor ID unik, nombor dokumen serta jenis dokumen e-invoice untuk tujuan semakan dan rekod. Sekiranya terdapat keperluan untuk meminda atau membuat pembetulan ke atas e-invoice yang telah dikeluarkan, pembeli boleh memilih jenis dokumen nota kredit, nota debit atau nota bayaran balik termasuk versi bil kendiri jika berkaitan. Bagi pengeluaran nota kredit, nota debit dan nota bayaran balik, sistem akan memaparkan halaman maklumat asas nota kredit, nota debit dan nota bayaran balik. Pada halaman maklumat asas nota kredit, terdapat paparan medan rujukan tambahan. Medan ini membolehkan pengguna memasukkan nombor rujukan e-invoice asal sekiranya nota kredit dikeluarkan bagi pelarasan e-invoice yang telah dihantar sebelum ini. Sekiranya nota kredit tidak berkaitan dengan mana-mana invoice asal, medan ini boleh dibiarkan kosong. Sekiranya nota kredit dikeluarkan untuk pindaan kepada e-invoice asal, masukkan nombor ID unik dokumen e-invoice asal ke dalam medan rujukan yang disediakan. Seterusnya, klik ikon carian untuk mendapatkan maklumat e-invoice berkaitan secara automatik. Butang NA boleh dihidupkan sekiranya rujukan e-invoice asal tidak diperlukan. Pada paparan ini, sila pilih jenis dokumen bil kendiri daripada senarai pilihan yang dipaparkan. Klik pada menu jenis dokumen, kemudian pilih jenis dokumen yang berkaitan mengikut transaksi bil kendiri yang ingin dikeluarkan. Bagi dokumen bil kendiri, maklumat pembeli akan dipaparkan secara automatik. Seterusnya, pilih jenis ID penjual. Masukkan nombor pengenalan serta nombor TIN yang berkaitan dan klik sahkan untuk mendapatkan maklumat penjual. Pada halaman maklumat asas nota kredit bil kendiri, sistem turut menyediakan medan rujukan tambahan. Medan ini membolehkan pengguna memasukkan nombor rujukan e-invoice asal sekiranya nota kredit bil kendiri dikeluarkan bagi pelarasan e-invoice bil kendiri yang telah dihantar sebelum ini. Sekiranya nota kredit bil kendiri tidak berkaitan dengan mana-mana e-invoice bil kendiri asal, medan ini boleh dibiarkan kosong. Pengguna boleh memilih untuk menghidupkan butang NA sekiranya rujukan e-invoice asal tidak diperlukan. Akhir sekali adalah cara pengeluaran e-invoice disatukan. Berikut adalah paparan bagi pengeluaran e-invoice disatukan. Pada paparan ini, pengguna perlu memilih jenis dokumen yang berkaitan daripada senarai jenis dokumen yang tersedia sebelum meneruskan proses pengeluaran e-invoice disatukan. Bagi e-invoice disatukan, penjual boleh memasukkan NA pada medan nombor pengenalan dan gunakan nombor TIN umum iaitu I10000000010. Memandangkan e-invoice disatukan tidak merujuk kepada mana-mana pembeli yang spesifik, penjual boleh memasukkan NA bagi semua medan maklumat pembeli yang berkaitan. Seterusnya, pilih kategori e-invoice disatukan daripada menu kod pengelasan produk bagi tujuan pengelasan baris item. Proses pengeluaran e-invoice disatukan adalah sama seperti e-invoice biasa. Sekian sahaja untuk bahagian 3, pengeluaran dokumen.